Okay, sekarang ni kita orang dah sampai ke Elza Guest House. Tapi nama booking kita orang tak ada. Morning guys. So hari ni kita orang dah siap-siap untuk gerak ke Kyrgyzstan. Sekarang baru pukul 4.46 pagi. So kita tengah tunggu driver. Dia akan datang pick up dalam pukul 5 pagi nanti. Okay, kita orang dah siap-siap kemas. 2 luggage, 2 backpack. Lepas tu kita orang ada juga bawa extra bag. Kita sudah sampai. Kalau macam kami, hire je local driver dan ambil package yang dah termasuk dengan hotel, breakfast dan dinner. Untuk perjalanan ke Altai Arashan ni, kami decide untuk tak nak singgah mana-mana sebab kita orang nak sampai ke Altai Arashan tu waktu petang. So, memang tepati janji lah. Dia sampai pukul 5 pagi. Awal sikit kot. Kalau korang perasan, dekat depan ni dia ada traffic light tau. Tapi dekat sini traffic light dia hanya untuk yang jalan straight je. So kalau kita nak masuk simpang ni, kita kena tunggu yang seberang sana dah tak ada kereta baru kita boleh lintas. Jadi kita patut bersyukur kat Malaysia ni U-turn pun ada traffic light. Dia pergi roti kot masa. First stop kami dekat Basic Village untuk beli breakfast. Dari hotel kami untuk ke perkampungan Basic ni mengambil masa dalam 1 jam 50 minit. Ya Allah, cantiknya. This one chicken? Okay. Then chicken. Basic ni merupakan sebuah kampung kecil dekat Kazakhstan yang ditubuhkan sekitar tahun 1881 dan terletak di wilayah Almaty. Kebanyakan penduduk di Kazakhstan dan juga Kyrgyzstan ni beragama Islam. Jadi bab makan minum korang jangan risau, tak perlu bawa makanan ready to eat yang terlalu banyak unless you picky eater ataupun you ada allergic. Ya. Sambil makan roti dalam kereta, kami teruskan lagi perjalanan dan tour guide kami ni berhenti dekat satu tempat untuk bergambar. Untuk ke Kyrgyzstan, korang ada beberapa cara, sama ada nak drive, naik bas ataupun hire local driver. So randomly berhenti dekat tepi jalan je. Apa tak view belakang? Tengok atas. Kata viewpoint kot. So naik bas. Sejuk. Inilah. Weh korang. Tengok tu. Apa tak? Weh lawa weh. View lawa gila. Kalau dekat Kazakhstan ni, kita memang akan lagi kerap jumpa dengan kambing ke, kuda ke ataupun biri-biri daripada kereta. Contohnya yang macam sekarang ni. Selepas lebih kurang 4 jam lebih dalam kereta, akhirnya kami sampai juga ke Karkara border. So Kyrgyzstan dah. Weh Allah, view dia. Tengok tu. Dekat sini kita kena turun dan cop pasport, tapi luggage, bag semua korang tinggal je dalam kereta. Tapi kalau korang naik bas, korang kena turun sekali dengan luggage disebabkan kita orang sampai awal ni memang orang tak ada langsung dekat sini. Lawa gila weh. Ya Allah. Tak tahulah nak cakap macam mana. Kenapa tak view belakang? Bodoh. Cantik.
Sorry. Tadi baru lepas border Kazakhstan dan Kyrgyzstan. So sekarang kita orang nak ke Altin-Arashan. Tapi tak sure lah dia waste ni sampai terus ke sana ataupun sampai bawah tu dulu, sebab kita orang kena tukar naik trak askar dalam 1.5 jam lagi. Lawa gila, korang memang kena datang sini lah. Tu je boleh cakap. Sepanjang perjalanan kami ni, I rasa view dia memang sangat cantik dan akan rasa rugi kalau tidur. So, I memang berjaga sepanjang masa dalam kereta tu tau. Setiap sudut memang cantik. Okay, sekarang kita orang berhenti toilet sekejap dekat State Petroleum. So, kat sini tandas dia. Okay, untuk pengetahuan korang, tandas dekat sini memang sangat-sangat okey. Cumanya bidik je tak ada. Jom shopping. Wah, siap kafe. Kopi punya ni. Non karbon. Cantik tu. Ini dua. Tepat pukul 1 petang, kami sampai di sebuah perkampungan untuk tukar naik Soviet truck. Здравствуйте. Сабина? Вы, да? Здесь. Yes, bisa. Okay. Okay. Sebelum tu, korang kena tengok hidangan yang dorang hidang dekat kami ni. Ya Allah, semua sedap-sedap. I paling suka hot tea dorang ni. Продает? Все, наличие. Сейчас после обеда у меня 2 салона. Selesai je makan, kita terus naik truk ni dan pergi ke Altin-Arashan. Sebenarnya untuk naik ke Altin-Arashan ni, korang boleh juga hiking. Truk ni truk lama zaman Soviet Union, bukan truk biasa, dan masih digunakan sampai sekarang sebab enjin dia kuat dan tahan lasak. Sebabnya ke Altin-Arashan ni, dia memang off-road sepenuhnya tau, berbatu besar, berlumpur dan kena lintas sungai. Aku boleh count satu. Baru start naik dahsyat dia. Harap tak muntah. Okay, ni yang satu. Let's go. Untuk ke Altin-Arashan ni dia ada entrance fee tau. So I akan selitkan dekat sebelah ni rate harga. Dan korang jangan risau, driver semua orang lokal dan dah hafal setiap selekoh dan laluan untuk ke Altin-Arashan ni. I nak nasihatkan untuk korang makan dulu ubat motion sickness before naik Soviet truck ni. Sebab korang akan pening. Dah lah nak record video lagi, nak tengok view lagi, kan sampai-sampai muntah. Untuk sampai ke Altin-Arashan ni mengambil masa dalam 1 jam. Tu pun kalau korang naik truk. Tapi kalau korang hiking boleh jadi sampai 6 jam sebab banyak stop. Dan view dia ni memang sangat cantik. This first checkpoint. Dan wih, cantik gila, ya Allah. Cantik gila. Okay, sesi bergambar dah habis. Weh, tapi sumpah cantik gila korang. Oh, tak tahu lah nak cakap macam mana. Ya Allah, view. So sekarang kita orang berhenti dekat checkpoint nombor 2. So
So view dia macam ni. Lawa gila, ya Allah. Tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu lah, tak boleh lah describe dalam kamera ni. Korang kena datang sendiri tau. Betul tak? Betul. Yang datang. Walaupun jalan dia hauk gila. Tapi dapat view macam ni memang best tau. Once korang dah nampak perkampungan nomad ni, maksudnya korang dah sampai ke puncak. Dekat Atian Rasha ni banyak je guest house ataupun hotel. So kalau korang hire local driver, nanti boleh bagi tahu siap-siap dekat mana korang nak tidur. Nak siapkan korang datang Atian Rasha ni tak payah bawa luggage. Siap pack baju-baju dalam backpack. Kalau tak, sini lah. Dengan luggage beratnya kena angkut. Tahu. Okay, sekarang ni kita dah sampai ke Elza Guest House. Tapi nama booking kita orang tak ada. A few moments later. Okay, so kita orang dah dapat bilik. Taklah dapat apa, kita orang bayar sendiri. Tapi view bawah bilik ni memang cantik gila korang. Kalau korang datang Kazakhstan, pergilah Kyrgyzstan sekali. Lagi Kyrgyzstan tu, korang datanglah Atian Arashan. Bilik nombor 2 ni bilik kita orang. So boleh jalan lagi. Wah, ni view dia macam cantik sangat. Cantik sangat. Cermin pula clear. Dia ada banyak bilik, tapi kat bahagian bawah ni dia ada 5 bilik. 5 bilik, and then dekat atas ada lagi 5 bilik. So total 10 bilik lah kat atas ni. Total 10 bilik. So korang kenalah datang sini. Elza Guest House ni memang agak famous lah. Sebenarnya senang je berurusan dengan dorang. Untuk bilik yang kita duduk ni, dia jenis yang tak ada kunci tau. So make sure harta benda korang bawa siap-siap. Lepas tu guest house ni dia ada wifi tau. Tapi sampai pukul 9 je. So petang ni kita nak jalan dekat area sini. And korang jangan bawa luggage tau. Sebab kita dapat biliknya atas. Tangga kau. Janganlah bawa luggage. So kalau korang macam ada luggage, korang boleh je letak dalam backpack sesiap baju yang nak pakai dekat sini. Jangan tengok bawah, ada penuh air kuda. Wah, Sampai-sampai je memang I terus bayang kalau lah buka pintu dapur terus view macam ni. Ya Allah, I tak tahulah nak cakap macam mana. Memang tenang setenang-tenangnya. lepas tu kalau korang nak mandi, dekat sini kolam air panas tau. Tapi dia macam ada setiap couple atau setiap grouping mandi dalam sejam Sejam tak silap. Dia dah include sekali lah kalau korang booking sini. Tengok tu view lawanya. Hai. Terus dia kena. Pergi belakang. Hari sampai. Okay,
Alhamdulillah kita orang dah selamat sampai ke Atta Rashad dengan berliku-liku jalan belakang guest house ni. Memang lawa gila korang view dia. View masterpiece. Weh, lawanya, Masya Allah, cantik sangat. Korang datanglah sini, Okey, lepas dah jalan-jalan dekat sungai bawah ni, korang nak gerak ke kuda. Weh, ya Allah, sejuk. Sekarang baru pukul 5.30 petang. Maghrib masuk pukul 6.20. Walaupun tadi sebelum sampai sini kita orang ada drama lah sikit, tapi Alhamdulillah semuanya settle dengan mudah. Dekat sini pun korang boleh naik kuda tau. Tapi kita orang tak pilih naik kuda kat sini lah, sebab masa sangat suntuk. Korang, kita orang punya guest house Elza. Tengok view dia, cantik tau. So kalau korang duduk sini, memang recommend sangat sebab dia punya banyak sangat bilik. Dia ada banyak. Sini pun ada guest house juga masa tu. Yang depan sana pun ada juga Al-Akul. Dia bila korang masuk je korang terus jumpa guest house tau. Eza paling ujung. Depan tu Al-Akul rasa. Korang tahu tak cerita di sebaliknya macam mana kita orang boleh sampai ke Kyrgyzstan ni? Tahun lepas kita orang duk tengok video daripada vacation tau. Diorang datang Kyrgyzstan sahaja, diorang tak pergi Kazakh lah. Lepas tu diorang pergi Atta Rashad ni. Weh, kita orang macam every month akan buka video tu. Last kita orang dah dekat sini dah. Ya Allah, tak percaya ya boleh sampai sini. Okay, so korang nak pergi mana, tengoklah berulang kali sampai korang macam nak juga pergi, kena juga sampai. Kat bawah ni ada juga. Dia siap ada shop lagi. Lepas tu dekat atas tu dia punya bilik lah. Yang macam I tunjuk tadi tu ada 10 bilik. Situ tak sure. Yang ni dia punya pantry dan reception. So nanti nak makan dekat sini. Tapi korang sekarang kita orang nak pergi dinner. Dinner dekat bawah tu je. Korang kalau datang ke Atta Rashad ni, korang jangan lupa bawa baju tebal tau. Even korang pergi waktu summer pun. Sekarang ni memang sejuk gila tau. Ramai juga yang duduk kat Elza ni. Untuk first dinner kami dekat Kyrgyzstan ni, makanan dia memang sedap. Korang jangan takut nak makan. Style makan dekat sini memang korang kena duduk random yang dia bagi tempat. Sup ni sedap gila. Even sup dia ni pun walaupun nampak carrot penuh tapi memang sedap. Sekarang kita orang tengah tunggu charge full. Ramai beratur kat belakang tu. So kena menunggu lah. Better kalau korang datang, korang charge time petang. Sebab kalau dinner ramai gila orang. Perjalanan yang mencabar ni akhirnya berbaloi dengan keindahan alam di sini. Perjalanan yang sangat lasak tapi pengalaman ni memang tak akan dilupakan. Episod seterusnya kami akan explore tempat lain pula sekitar Kyrgyzstan. Baru je nak piknik tiba-tiba hujan turun dan angin memang kuat sangat korang. Nak tengok apa lagi yang kami explore dekat Kyrgyzstan dan Kazakhstan ni, jangan lupa subscribe channel YouTube ni.